Aku rasa ni asal-usul kisah tentang hantu Cina ataupun Jiangshi ni. Jom dengar ni. Zaman dahulu dekat China, diorang ada satu kepercayaan yang mana kalau seseorang tu mati jauh dari tanah asal, roh diorang takkan tenang. Roh dia akan jadi merempat ataupun bergentayangan, terseksa buat selama-lamanya. Sebab tu ada ahli keluarga diorang ni yang takkan biarkan jasad diorang ni terkubur dekat tempat lain. Tapi macam mana pada zaman tu diorang nak bawa balik jasad yang kaku tu melalui gunung ganang dan jalan-jalan yang berliku? Tak semua orang sanggup kan? Sebab itulah keluarga-keluarga ni sanggup bayar mahal, sanggup upah orang. Tapi upah siapa? Upah ganshi, tukang bawa mayat ataupun bahasa Inggeris dia, corpse walker. Tugas dia satu je, pastikan yang mayat tu balik sendiri ke rumah. Orang-orang tua dekat sana panggil ritual ni corpse walking, dan aku rasa dari sinilah kisah tentang hantu lompat ataupun Jiangshi yang korang tengok dalam filem-filem ni bermula. Okey, soalan utama dia, macam mana diorang buat ritual ni? Katanya jasad si mati akan dipakaikan pakaian pengebumian era Qing, lengkap dengan sehelai kertas jampi bertulis dakwat merah yang ditampal kemas dekat dahi. Lepas tu jasad akan diikat pada 2 batang buluh yang panjang. 2 orang pengusung, seorang kat depan dan juga seorang dekat belakang. Dioranglah yang akan pikul buluh tu atas bahu. Dan bila 2 orang ni berjalan seirama meredah malam, buluh panjang tadi akan melentur ke atas dan ke bawah. Bayangkan, dari jauh, mayat yang tergantung kaku dengan pakaian pengebumian dan kertas jampi dekat dahi tu akan nampak macam sedang melantun-lantun, melompat-lompat sendiri dalam gelap. Dan satu lagi fakta menarik, perjalanan ni biasanya akan ambil masa berminggu-minggu dan diorang ni takkan bergerak pada waktu siang. So mayat-mayat ni akan disembunyikan dan direhatkan dekat sebuah rumah tumpangan khas ataupun dead body inns yang jauh daripada orang ramai. Biasanya dalam perjalanan tu, wakil rombongan yang berada dekat depan sekali akan bunyikan loceng ataupun pukul gong untuk dijadikan amaran kepada penduduk sekitar supaya diorang boleh mengelak, sebab menurut kepercayaan diorang, mayat ni boleh membawa nasib buruk dan juga roh jahat. Ada juga aku terbaca yang antara pantang larang diorang ni, diorang tak boleh pandang mayat-mayat yang dibawa rombongan tu sebab takut chi dan tenaga diorang ni diserap oleh mayat tu. Tapi macam biasa, benar atau tidak kisah yang dikongsikan ini, korang nilailah sendiri. Aku rasa ni asal-usul kisah tentang hantu Cina ataupun Jiangshi ni. Jom dengar ni. Zaman dahulu dekat China, diorang ada satu kepercayaan yang mana kalau seseorang tu mati jauh dari tanah asal, roh diorang takkan tenang. Roh dia akan jadi merempat ataupun bergentai